Biarpun sudah berusia 74 tahun, seorang ibu tunggal di Jalan Kenangan, Kapa di Klang cekal menjaga anak lakinya yang kini terlantar sakit di rumah pusaka serba daif yang tidak mempunyai tandas dan singki. Lebih meruntun jiwa, Sukatmi Bakiri tetap menggagahkan diri menjual kuih karipap dan popia di hadapan rumah demi menyara kehidupan mereka dua beranak dengan pendapatan RM30 sehari. Menurutnya, kehidupannya berubah sejak 2 minggu lalu apabila kesihatan anaknya Muhammad Jumadi Masih 53 tahun yang masih bujang merosot sehingga tidak lagi mampu bergerak dan hanya terlantar di katil. Terdahulu keluarga itu menerima kunjungan penyelaras Dewan Undangan Negeri Dun Sementa, Datuk Muhammad Rosli Abdul Hamid bersama Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri dan Pejabat Kesihatan Kelang. Cerita Sukatmi yang mempunyai 8 cucu itu, Jumadi yang merupakan anak ketiga daripada 4 adik-beradik itu sebelum ini melakukan kerja kampung antaranya mengait kelapa dan memotong rumput. Sementara itu, Muhammad Rosli berkata pihaknya akan meneliti bantuan susulan yang boleh disalurkan kepada keluarga berkenaan termasuk membawa Jumadi menjalani pemeriksaan kesihatan menyeluruh di hospital. Orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan boleh menghubungi Sukatmi di talian 017 411 7041.